Kak, so hari ini you bincang lagi dengan saya kan? So ini sudah kedua kali dengan bincang dengan saya kan? Sudah 3 kali dah. Oh, so 3 kali. Oh ya, lupa. Kenapa you masih bilang mau bincang dengan saya? Banyak pinjaman berlesen kan? Kenapa you masih pilih saya? Memang percaya you. But first time I datang tak sampai 20 minit saya boleh dapat duit. Lepas tu second time tak sampai 10 minit sudah masuk. Sekarang tengok third time aku datang pun tak dapat dah. Main laju kan? Banyak lagi. I tak pernah tengok macam you punya license punya duit. I tak pernah tengok macam ni. First time aku nampak. So next time pun I mesti ambil dengan you je. Wah, thank you, Kak. apa-apa duit masalah lah, I mesti cari you. Betul-betul trusted bank kan? Betul-betul try. Okay. Kalau siapa-siapa nak ambil dengan duit, ada orang yang masalah duit, you mesti cari abang ni. Mesti dia tolong you cepat-cepat. Mesti dia dalam 30 minit kita boleh dapat duit. Betul. Okay, thank you Kak.